Assalamualaikum semua, selamat kembali ke podcast UKM Pakar Runding. Untuk pengetahuan semua, UKM Pakar Runding merupakan sebuah firma perundingan di bawah subsidiari UKM Holding, iaitu sebuah syarikat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami UKM Pakar Runding menawarkan khidmat perundingan kepada mana-mana syarikat, korporat ataupun agensi kerajaan. Perunding-perunding kami juga adalah mereka dalam kalangan pensyarah dan akademisyen di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kepada anda di luar sana, sama ada dari agensi kerajaan ataupun syarikat korporat yang sedang mencari mereka yang pakar dalam bidang tertentu, terutamanya dalam bidang tentang alam sekitar ataupun teknologi hijau, kelestarian alam sekitar dan sebagainya, anda boleh datang ke UKM Pakar Runding. Baik, dan hari ini bersama dengan saya adalah merupakan lembaga pengarah di UKM Pakar Runding, Profesor IR Dr. Osman Jaafar, yang juga merupakan pakar dalam bidang kejuruteraan dan pengurusan bekalan air dan air sisa. Betul, Prof? Ya, betul. Okey, sebelum kita ke topik kita yang kita nak sembang, boleh tak Prof kenalkan diri dulu, mungkin boleh maklumkan dekat orang di luar sana yang sedang menonton tentang latar pendidikan, kepakaran, kejuruteraan dan pengurusan bekalan air dan sisa ni tentang apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Cik Izzat, saudari Izzat. Jadi saya perkenalkan diri saya lah. Saya nama saya Dr. Osman Jaafar. Jadi pernah berkhidmat sebagai pensyarah lah di di Jabatan Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan UKM. Dan sebelum tu saya selama 14 tahun saya telah berkhidmat di JKR lah, Jabatan Kerja Raya, selama 14 tahun. Jadi background saya civil engineer, kejuruteraan awam, graduate tahun 82, dan saya semasa pertama kali saya masuk JKR tu saya di dalam bidang struktur lah, bangunan. Lepas tu saya pindah ke bahagian geoteknik, and then lepas itu saya pergi ke Pahang, dipindahkan ke Pahang dalam bekalan air, dan selepas itu seterusnya lah sampai tahun 1996 iaitu setelah saya buat masters dalam bidang air dan environmental engineering masa itulah saya pick up water supply as well as sewerage lah. Lepas tu saya join UKM sebagai pensyarah pada 1 November 1996 lah. Jadi dalam bidang kejuruteraan sekitaran, environment, specifically pada bidang saya yang ajar ialah dalam bidang bekalan air dan wastewater lah, as well as environment, general environment. Dan lepas saya di UKM saya telah lanjutkan pelajaran dalam PhD dalam bidang hidrologi lah, iaitu cuba melihat kesan perubahan guna tanah terhadap aliran, basically macam itulah hidrologi. Itu dalam bidang PhD saya. Maknanya saya lari sikit daripada water supply and wastewater pergi ke hidrologi masa PhD. Jadi itulah background saya lah basically. Untuk makluman semua, saya mention tadi Prof, kita panggil di sini panggil Prof OJ lah. Prof merupakan lembaga pengarah di UKM Pakar Runding dan ada banyak. Sekarang dia masih ada projek yang terkini, Prof? Ada dia sebagai perunding. Sebagai perunding. Ada. Antara boleh Prof kongsikan antara projek yang ni. Okey, antara projek yang menarik selepas saya bersara 2019, selepas umur 60 tahun lah. Jadi tapi saya tidak berhenti daripada kerja rundingan lah dengan UKMP. Jadi antara projek yang saya rasa yang sangat menarik bagi saya ialah bila saya diberi amanah untuk mengetuai satu kajian dasar air negara. Oh, dasar air negara. Dasar air negara, saya telah diminta untuk organize lah, mengetuainya. Very interesting. Yang telah commission oleh kementerian ni banyak bertukar nama, saya lupa. Jadi macam sekarang Petra lah, if you like. Petra. Jadi sebelum tu ada banyak nama-nama yang lain, saya pun dah lupa dia punya nama, mungkin boleh check mula. Jadi itu very interesting bagi saya. Kita melihat beberapa aspek lah, keseluruhan industri air
Iaitu bermulanya daripada, kalau kita sebut bekalan air ni, dia ada kita boleh pecahkan menjadi 3 bahagian lah. Satunya ialah upstream part will be water resources atau sumber air. Di mana kita dapat sumber air tu? Sumber air mentah lah rata. Lepas tu yang tengah-tengah tu, selepas kita memperolehi di mana air mentah pun tak sembarang. Air mentah yang kita boleh ambil of quality yang tertentu. Lepas tu kita buat rawatan lah. Rawatannya, itu bahagian kedua saya akan sebut tadi. Ialah rawatan. Merawat air itu sehingga dia memenuhi kualiti air yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang juga berpandu sebenarnya kepada WHO lah. Kita punya water quality kita memang ada pandu pada WHO tentang water quality. Lepas tu the third one, last but not least very important, ialah dari segi distribution lah. Macam mana lepas kita dah rawat air itu, ialah kita nak menyampaikan air itu kepada pengguna lah. Itu pun yang very challenging punya itu sampai sekarang. Itu kalau misalnya siapa yang biasa dengar pasal leakage NRW tu, kat situlah banyak masalah berlaku. Masih sampai sekarang masih lagi kita belum dapat mengatasi sepenuhnya lah. Jadi untuk pengetahuan semua, kita sebenarnya nak fokus kepada satu topik yang masih berlarutan hari ini, Prof. Di Indonesia, negara tetangga kita. Terutamanya di bahagian Pulau Sumatera, dengannya Sumatera Utara, Aceh kemudiannya, dan di Padang, Sumatera Barat. Sekarang ni terkena kesan banjir yang sangat teruk. Betul. Kalau kita tengok di video-video di sosial media, sangat teruk kesan dia. Lumpur sampai ke dinding atap, sampai atap lah, boleh katakan. Cuma saya terfikir, kenapa banjir yang baru-baru ni terjadi di sana memberi kesan yang sangat teruk? Okey, yang ni very interesting. Dia puncanya berbagai. Berbagai punca yang kebetulan dia datang sekali. Satunya tentu dari segi hujan. Yang menyebabkan berlakunya banjir sebagainya biasanya ialah hujan lah. Jadi hujan tu dibawa oleh apa kita panggil sebagai siklon ataupun taupan. Ataupun bahasa apa? Siklon lah. Taupan yang dinamakan sebagai siklon Senya. Kalau dalam biasa berita biasa disebut sebagai siklon ni macam-macam nama. Satu tempat dia sama rata dia panggil namanya siklon Senya. Jadi siklon sebenarnya adalah satu fenomena yang sebenarnya sangat-sangat jarang berlaku di kawasan Khatulistiwa. Malaysia berhampiran Khatulistiwa. Jadi siklon ni, kalau misalnya saya boleh bagi some technical little bit on that siklon, macam mana dia membentuk. Siklon ni ada dua punca utama yang boleh membentuk siklon. Satunya ialah suhu air di laut kita. Memang warm, memang panas, kita kata warm lah. Suam kan, tinggi lebih daripada 30 degree centigrade. Jadi biasanya itu adalah satu orang kata punca besar. Nombor duanya, equally important ialah dia kena ada apa sebagai angin yang berputar. Angin berputar ni ataupun spinning. Spinning biasanya di Khatulistiwa, disebabkan kita dekat Khatulistiwa, jadi kita punya fenomena spinning ni jarang berlaku, tak ada. Memang tak ada. Memang kalau misalnya very slow. Jadi sebenarnya kalau siklon biasanya kalau kita lihat besar dekat Amerika, dekat mana-mana yang berlaku tu, ialah pembentukannya dia atas pada latitude, biasanya melebihi 10 kot. 7, 10 sampai ke atas lah. Maknanya di combination masa tu dekat situ tu masih lagi air warm, panas, dan juga ada spinning action. Because bila kita punya bumi kan dia berputar lebih kurang dalam 1000 batu 1 jam sebenarnya. Jadi kat situ masa tu ada berlaku, kalau dekat utara dia panggil anti-clockwise punya movement lah. Jadi kat situ dia create spinning. Jadi dia spinning tu dengan air panas tu dia akan naik air suam, air yang betul saya panas tu kan dia akan evaporation. Evaporation tu bila dia naik ke atas, lepas tu dia akan create low pressure bawah tu. Jadi low pressure ni akan dimasukkan oleh udara berpusing tadi tu, berputar tu, dia akan naikkan banyak lagi air ke udara. Itu yang maknanya kalau biasa dalam Malaysia ni biasanya kita tak ada spinning, tapi kita ada evaporation. Tapi evaporation kita ataupun penyajatan kita tu berlaku pagi tengah hari. Lepas tu because tak ada spinning, dia akan naik ke atas, petang buat ada thunderstorm. Dia tak ada typhoon lah. Itu that's the normal fenomena yang berlaku di sini. Jadi apa yang berlaku di
yang berlaku siklon Senya ni antara 2 kot. Sebelum ni ada berlaku kata 2021 ada pernah berlaku saya tak ingat. Itu that one dia punca dia punya permulaannya di South China Sea. Okey. Tapi yang ini dia berlaku di Selat Melaka, which is very very rare. Kalau kita dengar daripada Met Office pun kata memang tak pernah berlaku kot. Jadi apa yang jadi whatever it is, kehendak Allah berlaku. Jadi dia dah mewujudkan satu suasana yang boleh menyebabkan pembentukan siklon di saya kata utara sikit Semenanjung, dekat kawasan kalau belah barat sikit tu Aceh lah. Jadi kat situ tu dia ada membentuk dan biasanya pembentukan tu saya kata tadi spinning. The spinning action tu kemungkinan sangat berlaku dia berkait dengan monsun. Waktu monsun biasanya angin kuat monsun kan. Jadi dia punya monsun plus monsoonal season plus ada udara saya kata air memang warm kan. Jadi itu menyebabkan air pembentukan siklon. Jadi apa yang berlaku daripada apa yang saya baca somewhere mengatakan bahawa siklon ni dia apparently dia bermula 5 hari sebelum the actual event. 25 dia berbentuk di 25 bulan dah memula pembentukan. Dan ini pun telah dikesan oleh Met Office saya rasa Malaysia dan juga itu. Tetapi masa ketika tu mereka tak tahu lagi kat mana siklon ni akan beredar. Itu isu dia. Dia masa 5 hari memang susah nak predict. Jadi dia pun tahu tapi dia beri warning semua sebagainya. Lepas tu biasanya 24 jam sebelum berlaku event proper baru kita tahu dia punya kawasan tu lebih tepat. Tapi tepat pun bukan dalam antara 50 hingga 80 km punya range lah kawasan. 24 jam sebelum berlaku event. Jadi apa yang berlaku di siklon Senya ni sama orang tu dia berpusing, dia putar pergi ke barat dulu. Kawasan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya. Jadi sebelum dia kembali ke kawasan kita di Semenanjung yang hit Negeri Sembilan banyak tu dan kawasan Pantai Barat lah, Perak sebagainya. Jadi semasa yang mula-mula saya rasa yang tu menyebabkan dia dah pick up lot of evaporation saya kata tadi. Jadi air yang dibawa tu yang dibawa oleh siklon ni dibawa ke barat, kebanyakan hujan tu dah jatuh ke di kawasan Sumatera Barat Aceh itulah. Jadi itulah yang mungkin dia punya saya tak pasti dia punya keamatan dia. Tapi rasa-rasa memang sangat tinggi. Sebab dia maknanya air yang awan saya sebut tadi turun kat situ lebih dulu baru patah ke kita kan. Jadi kita kurang sikit lah. In that manner. Sama orang dia pergi sana betul patah balik swing. Jadi itu yang yang menyebabkan di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Kawasan yang ditumpu oleh siklon Senya tadi tu. Jadi memang because of that memang akan berlaku hujan yang amat lebat. Mungkin luar biasa punya kelebatan. Jadi isu tadi yang disebut tadi oleh Saudara Izzat tadi, siapa berlaku puing dan sebagainya kan. Jadi ini another things another aspect yang kita kena lihat lah. Jadi dalam keadaan biasa, kalau biasanya saya dipahamkan air itu turun di kawasan pergunungan atau kawasan tinggi di Sumatera Barat, bukan di coastal area di mana lepas daripada Melaka tu, daripada Selat Melaka dia pindah ke barat, dia melepasi hujan tu kebanyakan di kawasan-kawasan pergunungan tinggi lah. Jadi apa dia panggilnya, jadi air tu lebat turun, jadi turun pada kawasan-kawasan tinggi itu. Kalau ada hutan, biasanya hutan ini adalah hutan tu fungsi hutan saya cerita sikit pasal hutan. Hutan fungsi dia ialah untuk menyerap impact hujan. Impact hujan. Maknanya kalau misalnya hujan lebat, kalau ada kanopi ataupun daun-daun hutan banyak tebal tu, jadi dia tak hit direct ke tanah lah. Dia akan, daun-daun ni akan menyerap tenaga hujan. Jadi lepas tu air tu akan turun bawah, masuk ke dalam tanah sebagainya dalam keadaan biasa. Tapi kalau hujan lebat pun dia akan berlaku juga membantu dari segi penyerapan tenaga. Ya. Jadi apa yang telah selalu diwawarkan dan cerita mana-mana dan cerita yang kita dengar, dia kata puncanya ada kemungkinan daripada nyahutan ataupun penebangan hutan dan sebagainya yang menyebabkan puing tu. Ini ada kebenarannya lah. Saya masing-masing ada kebenarannya sebab seperti saya sebut tadi, kalau dalam keadaan kalau kawasan itu terdedah, terutama sekali kawasan tu baru didedahkan, pokok tu baru tebang untuk penanaman apa-apa tak tahulah, mungkin kat sana mungkin banyak kelapa sawit lah.
Jadi masa ketika tu kawasan tu memang expose. Totally exposed. Maknanya kawasan yang bila dia terbang, dia sampai ke akar sekali. Jadi apa yang jadi kalau dalam keadaan normal, akar tu sangat penting. Dia menahan sebenarnya. Kalau dalam hutan biasa, walaupun air tu mungkin turun ke bawah, tapi struktur akar tu sebenarnya dia yang mengikat struktur tanah. Jadi kalau ada pun berlaku, dia akan ada erosion, definitely natural erosion selalu berlaku, tapi tak seberat, tak seteruk jika tanah tu totally exposed. In this case, totally exposed, maknanya air hujan tu dia hit directly ke tanah dan dia akan berlaku splash erosion kita panggil. Erosion yang secara tu kan tinggi. Lepas tu semasa bila dia splash erosion, dia lagi mudah air yang air permukaan, aliran permukaan tu akan mengangkutlah. This pasir, tanah dan sebagainya bawa ke kawasan rendah. Which happens to be, kalau rendah biasanya sungai lah, valley lah. Jadi itulah yang yang berlaku dalam mana-mana tempat yang saya jangka telah berlaku di kawasan utara Sumatera dan barat dan juga di Aceh lah. Saya tengok dalam video di TikTok rasanya sampai ada satu kawasan tu ada dia membentuk sungai yang baru. Macam mana boleh terjadi macam tu situasi macam tu? Ini saya kena guess lah. Mungkin kita do study actually proper. You see, kalau kita the natural fenomena air mana-mana air pun, air ni dia akan, kalau dalam bahasa Inggeris, dia akan find its own path lah. Dia akan mencari laluan yang mudah bagi dia lah lalu. Jadi kalau misalnya ada berlaku macam tadi saya kata tadi, puing, tanah masuk ke kawasan sungai itu sendiri yang penuh, jadi air itu akan cari kawasan yang lain lah untuk lalu. Kalau sungai yang sedia ada itu dah penuh dengan silt kita panggil atau sediment dan sebagainya, dia akan naturally dia akan cari kawasan mana yang lebih mudah untuk dia bergerak ke laut. Jadi itu yang biasanya akan membentuk satu laluan baru untuk air, dan kalau dia besar jadi macam parit atau sungai lah. Sebab saya tengok memang apa yang ditunjukkan di social media, warga setempat di sana menunjukkan ada sungai yang sangat deras berdekatan dengan penempatan. Dan memang nampak pertama memang sungai tu deras dan besar lah. Itu yang macam mana boleh terbentuk? Rupanya salah satu sebab tu adalah sungai tu dah penuh sebab dipenuhi dengan mungkin tanah dan sebagainya. Dan membentuk sungai yang baru. Tadi Prof ada mention tentang taufan senya. Apa punca sebenarnya yang kita tiba-tiba boleh pick up dan ada taufan senya di sini? Adakah disebabkan, yelah kita tak tahu, mungkin disebabkan global warming ke apa-apa, ataupun ada apa-apa isu yang lain? Yang ini adalah satu fenomena yang very rare, sangat-sangat jarang-jarang berlaku. Mungkin seperti mana disebut pun, saya rasa pertama kali yang benda tu terbentuk di Selat Melaka. Jadi it's very difficult to pinpoint exactly mengapa benda tu berlaku. Selain daripada apa yang saya sebut tadi, which is pembentukan tu siklon mana-mana pun dia ada dua punca. Satu, air yang hot water yang menyebabkan evaporation ataupun sejatan berlaku, dan ada angin yang memutar. Jadi dalam kes ini yang mendorong angin memutar itu ialah monsun lah. Tapi kalau that being the case, why not berlaku masa-masa lain kan, monsun lain? Itu susah nak jawab. Mungkin dia berkait, mungkin how much climate change has impacted, saya pun tak boleh nak agak. Tapi climate change telah meningkatkan paras air laut. Okey, ada dua fenomena tentang climate change berkait dengan laut. Okey. Satunya ialah pemanasan global. Kalau kita berlaku tengok di glasier. Glasier ni ketulan air batu yang di kutub utara dan selatan tu banyak yang telah lerai ataupun telah melt. Ya. Jadi bila melt tu bukan sikit. Jadi melting of that ice tu, dia punya kesan dia ialah dia menaikkan paras air laut. Itu satu. Itu kesan daripada yang akan banyak orang isu tentang akan berlaku flooding ataupun tenggelam kawasan-kawasan rendah lah.
especially pandan sebagainya kan, atau island pun berlaku, pulau-pulau tertentu. Satu lagi ialah fenomena tentang kepanasan, kenaikan suhu air laut. Itu pun satu fenomena lagi yang berkait juga dengan climate change. Because kita punya ozone layer dah tak ada sebagainya kan. Jadi dia meningkatkan kepanasan. Itu bukan bidang saya. Saya bukan tu, tapi saya banyak ada berinteract lah dengan kawan-kawan yang memang bidang ini. Memang dia memang ada satu study pun dekat UKM. Saya dah lama tinggal, tapi memang ada study on climate change, on the temperature. So, jadi apa yang berlaku kesan daripada peningkatan suhu tu ialah jadi kalau kita look at the phenomena of sejatan atau evaporation, dia punya energy to bring up the water up kena udara ialah suhu. Tenaga yang disediakan dia berkait dengan suhu. Kalau suhu tu naik, dibandingnya dia punya kepadatan ataupun volumes of water evaporated from the sea tu akan naik lah, pergi ke udara untuk penuhkan kita punya cloud. Itu yang betul dia berkait dengan hujan pula lah. Maknanya the more cloud you have, maknanya lebih banyak lah hujan, dan kemungkinan kalau dia lebih padat, mungkin dia akan air itu akan hujan lebih banyak lah. Ini berlaku sebenarnya fenomena ni. Dalam kajian saya masa saya PhD tu, kawasan-kawasan di tepi pantai, berhampiran pantai, dia punya keamatan hujan, kalau kita tengok stesen hujan kan, dia memang ada peningkatan yang boleh kita consider sebagai kuat, bukan kuat, not really significant, tapi jelas ada berlaku ke peningkatan keamatan hujan di kawasan-kawasan pantai, especially dalam tengah hari lah kot, petang. Itu yang banyak berlaku apa dia panggilnya, flash flood dan sebagainya. Saya tengok dekat selain daripada di Indonesia, di Malaysia pun tak salah saya, Terengganu ada beberapa tempat kawasan yang kawasan rumah dibina di tepi pantai, habis air laut naik. Itu memang ini adalah fenomena yang akan berterusan jadi ke macam mana, Prof? Ya, unfortunately benda tu akan berterusan tu kalau misal tidak even dia matter now sekarang is a matter of how to make it less impactful. Macam mana nak mengurangkan kesan tu. Rather than benda tu dah bila fenomena, kalau dah ada berlaku kenaikan laut, ke paras laut dan sebagainya, benda ni berlaku. Boleh berterusan. Kita how to arrest that. Jangan teruk sangat. Maksudnya kalau sekarang ni mungkin just about 10% of the glacier tu dah melt. Tapi kalau misal benda tu berterusan kenaikan kepanasan global warming dan sebagainya, mungkin dia meningkat sampai 20% dengan itu. Contohnya saya bagi hypothetical punya numbers lah. Jadi kemungkinan dia akan menyebabkan peningkatan air laut lagi teruk. Jadi apa yang berlaku itu satu. Satu lagi tentang berlaku erosion tu bukan di Terengganu saja. Di Johor, selatan Johor, belah barat pun berlaku. Belah timur pun berlaku. Jadi saya pernah kita ada buat satu projek di Johor. Saya tak sebut daerah mana lah. Tapi kat belah barat lah. Jadi kita pergi tu jumpa dengan orang kampung. Kata saja buat borak. Dia kata ni cik, dia kata dekat depan tu sebenarnya berkuat dalam 200 hingga 500 meter tu dulu tanah tu. Maknanya in fact as a matter of fact dah ada grant pun. Dalam lot. Lot dia punya pemilik, dia milikkan orang tertentu, tapi tanah dia sekarang ni dah di dalam laut. Serius. Ini very serious. Jadi macam Terengganu tu very obvious sebab especially kalau obvious tu kalau kawasan tu berhampir dengan bandar, penempatan yang padat dan sebagainya. Jadi memang itulah macam Terengganu di Rusila. Itu satu. Itu yang boleh dikaitkan dengan climate change dan peningkatan aras laut. Satu juga yang boleh memberi kesan kepada isu erosion ni ialah pembangunan di pantai. Pembangunan di pantai. Biasanya apabila kita buat sesuatu pembangunan di pantai, kita tahu hard structure. Contohnya kalau ada lapangan terbang, kita protrudekan lapangan terbang ke dalam laut, ataupun kita build something dekat sesuatu tempat di bandar ke, kawasan bandar kan, untuk kalau dulu pasir biasa je, lantai pasir, lepas kita bawa sikit ke depan structure. Jadi itu yang dia memberi kesan kepada the hydraulic features which berlaku. Biasanya dah ada natural punya movement of, apa tu dia panggil,
Kalau dalam bidang coastal hydraulics tu dia ada sentiasa akan berubah. Pantai berubah, macam kalau Kelantan tu, siapa orang Kelantan tahulah, dekat Kuala tu sentiasa berubah. Jadi yang ni memang bukannya tu, tapi once kalau kita disturb a little bit dia punya kawasan pantai tu, ingat saja dia punya natural punya shifting tu dah berbeza. Jadi ada kemungkinan dia akan menyebabkan berlakunya erosion di tempat lain. Contohnya kalau misalnya kita ada samping road tu kan, dia akan ada terkumpul pasir di belakang dia lah. Dia akan increase dia punya beach front tu. Tetapi the beach front tu ada pasir tu dia angkut daripada tempat lain. You see? Tempat lain tu yang berlaku erosion, jadi dibawa ke sini. Something like that lah. But that's why coastal hydraulics, itu bidang coastal hydraulics lah. Kebetulan saya kawan-kawan ada gambar itu, kita pun dah saya buat kajian IAA. Saya terlibat banyak dalam kajian IAA, terlibat sebagai one of the team members. Jadi kita biasa berbincang tentang tu lah. So this is yang tadi lah. Tadi ada dua punca. Kalau erosion di pantai tu ada dua punca utama. Satunya mungkin climate change because of the sea level rise. Keduanya because of kita ada buat sesuatu projek. Contohnya land reclamation. Land reclamation dia akan memberi kesan kepada the coastal hydraulics. Itu perlu dilihat secara global lah. Banjir yang sama terjadi di Aceh dan Sumatera, Pulau Sumatera ni, boleh jadi di Malaysia ataupun tak sebenarnya? Dia macam ni, dia boleh berlaku mana-mana. Termasuk di Malaysia. Itulah saya sebut tadi, pada pengamatan saya lah, apa yang saya baca kan, dari segi the movement of the cyclone tadi kan. The movement of the cyclone tu somehow rather dia pergi ke barat dulu. Okay, dia pergi ke barat dulu with the heavy you see, you boleh bayangkan masa dia pembentukan tu, cyclone tu dia angkut banyak air tau, mesti ke dalam dia punya sistem tu. Jadi masa tu penuh air. Jadi bila dia bawa ke barat, most of the air tu dah turun kat situ. Jadi baru lepas tu sama orang dia change direction pergi ke tempat kita. Itu pun ada hujan lagi kan, tapi tak berat atau heavy sana. Jadi kalau misalnya katakan contohnya lah, kalau katakan cyclone tu decide pergi ke kita dulu, kemungkinan lagi teruk gitu. Dari segi keamatan hujan. Tapi jadi itu dari segi hujan lah, hujan pesir, maknanya boleh banjir sebagainya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan puing dan mud tadi tu, itu bergantung lah. Kalau misalnya kawasan kita expose, macam saya sebut tadi, tanpa lindungan pokok dan sebagainya, then dia boleh carry mud sekali. Lebih teruk lah. Tapi kalau bukan tak ada carry mud, kalau berlaku any rainfall akan bring mud. Tapi how much? The issue is how much. Kalau kita totally expose, lagi banyak. Macam saya sebut tadi kan, maknanya kemungkinan apa yang berlaku di sana ialah kawasan-kawasan hutan yang baru ditebang, yang belum sempat lagi nak cover dengan hutan, dengan tanaman, vegetation, kelapa sawit ke apa ke. Jadi yang itu menyebabkan totally exposed dan menyebabkan itu. Dan itulah that's the fenomena. Itu antara kesan bila kita berlaku isu pembalakan. Pembalakan ialah kita, itu hasil negara kan. Betul. Jadi maknanya dia kena buat secara hemah lah bagi saya. Maknanya berhemah. Maknanya kalau jangan tebang sekali semua sebagainya, contoh one of them lah. Kena ada sequence tau. Yang taufan Senya ni sebelum ni ada berlaku di mana-mana, Prof? Senya ni dia satu saya sebut tadi, dia very rare dalam kawasan equatorial. Kita tak berapa jauh. Kita lebih kurang Malaysia antara 1 hingga 5-6 gitulah. Kita punya kedudukan latitude kita. Kita utara kan latitude. Biasanya dia lebih atas dari situ. Tapi yang saya pernah kena tu ada satu berlaku 2021 ke bila. Tapi not as drastic as here, because kita yang berlaku di Laut Cina Selatan, cyclone tu, apa nama? Ada nama dia, saya tengok dah nama dia. Dia bagi nama, biasa cyclone bagi nama kan. Tapi kemungkinan dia bila dia turun tu, tempat yang tidak sensitif, tak menyebabkan banjir besar, puing dan sebagainya, seperti Kadis berlaku kematian banyak sampai 1,000 saya difahamkan. Sumatera Barat, Aceh dan Utara. Jadi dia tidak itu, tapi nevertheless pernah berlaku sekali tahun 2021. Tapi kalau setelah Melaka ni yang saya difahamkan pertama kali. That's what Met Office says lah. Betul. Sampai Met kena buat saya rasa first time kot buat press conference. Sebab sebelum ni tak pernah
Siklon. Selalu Tak ada, KKM. kita jangan berlaku siklon. Sampai tiba-tiba buat PC keluar TV untuk buat announcement tentang senior ni. Apa langkah yang saya rasa macam kita boleh dah ujung lah kan. Benda yang paling penting, apa yang sebenarnya kita boleh buat sebagai satu negara dan mungkin ataupun masyarakat, apa yang kita kena buat sebenarnya? Jadi fenomena semua terjadi ni, I feel like, adalah satu benda yang kita kadang-kadang memang tak boleh nak elak. Memang susah nak. Memang benda tu kemungkinan berlaku lagi sekali. Tak ada orang kata tak boleh berlaku dalam masa 10 tahun, 20 tahun. Mungkin besok berlaku. Kita tak tahu. Jadi apa yang kita boleh berlaku ialah seperti mana yang kita prepare untuk sea level rise lah. Maknanya kita kena prepare lah. Kita kena manage. Prepare untuk kalau kurang-kurangnya mengurangkan kesan kepada manusia dan kehidupan dan sebagainya. Jadi untuk itu, kalau misalnya dari segi keselamatan jiwa dan sebagainya, dia kena ada perlu sistem untuk mengesan lah. Tapi saya kata tadi, saya sebut tadi kan, dia berlaku sebelum fenomena tu actually berlaku, 5 hari sebelum tu dah ada pembentukan yang telah dikesan pun oleh Met Office dan sebagainya lah. Tapi again, dia tak tahu kat mana nak pergi. Kita adakah dia pergi sana, sini. Kau dia punya masa tu dia boleh berlaku antara 100 hingga 300 km punya swap. Jadi dia tak tahu. Tapi the most important thing is that kena ada tu. Dan biasanya lepas 1 hari sebelum tu, kan, sehari sebelum tu biasanya dah boleh narrow down kawasan tu. Masa tu kita dah boleh buat proses pemindahan dan sebagainya lah. Macam kita biasa buat dalam kawasan masa banjir monsun lah. Maknanya biasanya kita dah prepare tu very good. I think kita have done a good job lah country-wise. Menyediakan kawasan-kawasan tertentu untuk penempatan dan sebagainya. Saya fahamkan dekat sana sampai 1 juta. 1 juta orang terpaksa dipindahkan. Tapi dalam keadaan yang orang kata tergesa-gesa ataupun tanpa persediaan. Jadi kalau kita sedia, saya rasa insyaAllah kita tak boleh mengatasi. Kita boleh mengurangkan lah. Tu, satu lagi dari segi itulah. Yang bila berlaku puing dan sebagainya tu, kadang-kadang puing tu natural pun boleh berlaku. Seperti mana berlaku beberapa tempat kan sebelum ni. Natural puing tu even dalam hutan pun boleh berlaku. Puing apa yang boleh. Sebab bila apa yang dalam secara natural, secara semua jadi, kita ada anak air kan, sungai kan, dan hutan. Jadi bila kata ada hutan pun biasanya pokok tu biasanya dia tak kekal, dia ada yang patah ranting, patah whatever lah. Jadi dia bila jatuh tu, dia akan naturally air tu akan pergi ke ranting dan sebagainya, pergi ke sungai. Jadi sama rata kalau tersangkut kat batu, kalau puing atau ranting tu, apa whatever yang tu, daun ranting lah, sangkut kat batu, jadi dia membentuk satu natural macam dam, small dam lah. Jadi apa-apa yang datang kemudian tu akan sangkut kat situ. Kan dia akan build up. And then after a while, kalau sekali hujan lebat betul, benda tu pecah lah. Macam dia pecah lah orang kata. Tapi bila pecah tu, dia belakang tu bukannya kayu saja. Mungkin ada tanah-tanah dan sebagainya yang dah erode, yang normally dia akan masuk dalam sungai dan mengalir terus ke laut kan. Tapi dia tersangkut situ. Jadi itu yang dia boleh tu. Dia punya silt ataupun whatever dalam tu akan terus lalu. Terus bawa sekali. Itu yang tiba-tiba yang kalau kita dengar ada isu tentang apa tu, kepala air sebagainya kan. Itu so ada tu. Maknanya tiba-tiba, because orang kata macam empang pecah, seperti empang pecah. Tapi sebenarnya it's a natural fenomena yang berlaku disebabkan oleh, saya sebut tadi lah, pemerangkapan ranting, kayu dan sebagainya di celah-celah batu mana-mana kan, yang menyebabkan dia jadi macam natural dam, beach. Pada hujan lebat betul-betul, dia akan mudah nak dipecah dan dibawa sekali lah. Itu antara tindakan yang boleh kita lakukan lah. Maksudnya kita tak boleh nak mengawal apa yang jadi, tapi kita boleh control the damage yang jadi. Jadi macam tadi lah saya sebut tadi tentang kalau maknanya kita cuba mengelakkan kawasan terbuka yang besar dalam satu kawasan. Kalau misalnya dalam EIA, kalau projek yang tertakluk pada EIA, biasanya these are what kita suggest,
dan the developer kena follow lah. Maknanya dia setiap kali dia memotong, kalau ada keperluan memotong tu, dia selepas dia buat satu tempat tu, dia kena terus patch it up lah. Pakai tanam semula rumput ke apa benda. Kalau kita tengok sekarang ni banyak berlaku gitu. Jadi itu banyak membantu lah. Dan dia ada juga apa dia panggil sedimentation tank sebagainya. Tapi kalau hujan lebat macam tu, itulah maknanya dos itu yang dia, maknanya kita tackle from the source lah. Rather than, and then kita yang sebut warning semua tu, lebih kepada taking it downstream. Kan benda tu dah berlaku, macam mana kita nak handle kalau benda tu berlaku. Sebab tu penting EIA ni. Sebab kita nak menilai sama ada pembangunan tu boleh menyebabkan alam ni ataupun environment terkena dampak atau kesan dia. Yep, of course. Walaupun serius. Tak apa Prof. Yalah, maknanya itulah yang penting untuk melihat, walaupun kalau kita tengok pun dalam EIA, prescribed activity oleh DOE pun tak merangkumi semua. Kan? Jadi yang lain tu, walaupun dia yang lain yang tak tertakluk tu pun juga perlu mengambil perhatian lah tentang isu ini. Bukan kerana kawasan tu kawasan pembangunan kecil je. Tapi orang ni sikit, orang ni sikit, jadi lama-lama jadi bukit orang kata kan. Itu yang tu macam mana how to tackle that. Saya rasa mungkin DOE memang peranan yang besar, tapi saya rasa local authority sangat memainkan peranan yang besar jugalah. Seperti mana yang kita dalam kajian kami Dasar Air Negara, kita mengharapkan local authority memain juga peranan besar lah untuk mengelakkan pencemaran dan sebagainya. Local authority maksudnya Majlis Pembandaran? Majlis Pembandaran. Majlis local authority, majlis LA dipanggil apa? Majlis Kajian Tempatan lah. Because dia have a lot of power sebenarnya. Kalau digunakan untuk buat kawalan-kawalan lah. Tapi masuk isu environment. Betul lah, sampah semua pun bawa dia. Kan? Sampah dan water quality. Quality macam-macam quality lah, air, udara dan sebagainya. Baik Prof, terima kasih. Kita dah saya rasa dekat 50 minit, 40 minit podcast tu. Kejap je. Kepada anda di luar sana, boleh follow kita punya social media. Kalau nak cari, ada di TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn pun kita ada. Dan untuk video penuh, kita ada di YouTube. Kalau nak tengok video-video pendek, anda semua boleh cari kami, UKM Pakarunding, di semua social media yang saya sebut tadi. Until next time, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi.